welcome back to my YouTube channel Nami 267. Kawan saya cakap, jangan sebut nombor 267 tu, bunyi dia annoying. Tapi, saya tetap nak sebut juga. Okey, hari ni kita nak main game apa? Hari ni kita akan main game curi biskut nenek. Hari tu kita dah main game curi apa? Rompak rumah orang kan? Lepas tu curi apa lagi satu tu? Saya dah lupa. Ingat dah, jangan kejutkan nenek bangun. Okey. Video yang paling tertinggi sekarang ni video Squid Game. Tontonan dia sebanyak 800 lebih. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okay, kita dah nak mula game dah. Sebelum tu, korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Saya perlukan subscribe dari korang untuk menentukan sama ada channel ni perlu diteruskan ataupun tidak. Bila dah buat penat-penat, tak ada orang nak subscribe. Macam mana? Kan dah rugi kat situ. Kan kumpulkan cookies sebanyak 50. Kita akan makan cookies tu sebanyak 50. Kita akan cari di merata tempat. Okey, nenek dah nak bangun. Masa yang ada kat tepi tu masa nenek hampir bangun lah. Okey, kita cuba. Kita kali ni kita tak nak main dekat. Nenek dah keluar, nenek dah keluar. Okey, kita sorok dulu dekat bawah katil sebelum nenek jumpa kita. Okey, nampak nenek dah turun ke bawah. Lepas tu dia tengah berlega-lega lagi dekat bawah. Masih ada lagi 20 saat untuk nenek. Okay, nenek dah masuk dalam bilik. Masa ada lagi 15 saat untuk nenek berlega-lega. Lepas tu nenek akan tidur semula. Kita akan teruskan mencari cookies kita. Lepas nenek tidur, kali ni kita akan turun terus ke bawah. Kita akan mulakan misi kita dari bawah, baru bawa naik ke atas. Okey? Okey, jom. Nenek dah tidur dah. Okey, jom kita keluar. Kita turun dulu ke bawah. Oh, ada satu pintu berkunci kat depan ni. Mesti banyak cookies dalam dia. Okey, kita turun. Okey, kita nampak satu cookies dekat sini. Okey, kita terus lagi mencari. Dekat sebelah sini, kita nampak satu lagi cookies. Okey, yang terkumpul sekarang ada 4. Kita buka semua laci. Kita buka semua almari. Oh, dah siang. Oh, nenek dah bangun. Kita kena nyorok. Kita cuba nyorok dalam almari. Boleh tak? Alamak, tersangkut. Alamak, tak boleh. Alamak. Kat mana kita nak nyorok ni? Okey, kita cari kat tempat bawah meja. Oh, meja tak boleh. Bawah meja tak boleh masuk. Ya Allah. Nenek dah dekat lah nak buat hal pula. Tersangkut lah, apalah. Kita cuba nyorok dekat tepi kerusi dulu. Harap nenek tak nampak kita lah. Kita nampak nenek dah naik tu. Ada lagi 9 minit sebelum nenek tidur. Harap-harap nenek stay je lah kat atas. Oh, nenek dah turun balik. Janganlah nampak kita kat sini. Janganlah nampak kita kat sini. Alamak. Oh, perut kita berbunyi. Perut kita sakit. Kita kena makan. Oh, belakang ni ada cookies. Kita dapatkan dulu cookies kat belakang ni lepas nenek tidur. Sepatutnya game ni main dengan kawan-kawan. Seronok. Boleh cepat sampai dapat 50. Tapi tadi nampak macam tak ramai kan? Jadi kita akan mulakan dengan seorang dulu. Kat sini kita dah ambil tadi. Lepas tu ada lagi satu cookies. Okey, kita akan buka almari. Semua laci almari kita akan buka. Kita akan cari untuk cukupkan 50 cookies. Okey, kita pergi ke dapur. Bahagian dapur pula lah. Nenek dah bangun. Kita kena nyuruh. Ya Allah, tak sempat saya nak nyuruh. Okey, kita akan main lagi sekali untuk tunjuk bahawa kita tidak berpuas hati ya dengan game ni. Sampai botak kepala member lah. Okey, kali ni kita akan main semula. Video ni akan jadi agak panjang lah. Kita akan main seorang. Okey, kita tunggu masa lagi 7 saat. Semoga lepas ini... Semoga selepas ini kita akan berjaya. Kita akan dapat 50 cookies untuk kita makan, okey? Dia kata jadi nenek yang baik. Lepas tu makan semua cookies. Lepas tu nenek tu tak suka share. Dia cakap. Kita mulakan dari atas dulu macam biasa. Lepas tu kita akan terus turun ke bawah. Ada lagi 17 saat sebelum nenek bangun. Nenek masih tidur. Okey, dekat pintu ni macam biasa. Akan ada satu cookies. Lepas tu dekat atas ni satu. Okey, kita ambil. Lepas tu kita cek dalam laci. Kita Allah sangkut pula.
Okey, kita kena cari tempat menyorok. Nenek dah bangun. Oh, ada kunci warna purple. Kita ambil dulu, lepas tu kita nyorok, okey? Kita nyorok dekat belakang ni. Oh, jangan. Okey, kita tunduk. Kita jangan gerak. Nanti nenek tahu kita kat sini. Nenek dah turun. Okey, kita lari. Oh, nenek boleh. Nampaknya kita tak berjaya lagi, kawan-kawan. Perlu tak kita main lagi sekali? Korang komen dekat bawah, okey? Perlu main lagi sekali? Kita akan main lagi sekali. Sampai sini saja video saya untuk kali ini. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye!